Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Alright, hari ni berjumpa lagi kita di video yang baru. Okay, dah sekian lama aku tak upload video. Jadi hari ni aku baru ada kesempatan nak turun dekat tepi sungai ni. Jadi lepas ni insyaAllah aku akan konsisten balik untuk upload video. Alright, sekarang aku dah berada di tepi sungai. Pot ni selalu juga aku turun kat video-video lama kan. Alright, hari ni aku bawa 2 batang pancing. Pancang aku baru pacak. Tapi hari ni air sungai dia agak keruh sikit. Dia color teh ais. Right. Okay, hari ni aku menggunakan jantung ayam ni, tapi beku ni. Ni perut ayam ni, tapi bawah ni ada jantung ayam. Okay, ni macam biasa lah, aku order dekat abang ipar aku cari supplier umpan terbaik setakat ni. Terima kasih tu Syarin. Alright, hari ni target ikan baung je. Aku ajak dekat target ikan baung, tak pun ikan patin. Ikan patin pun makan juga jantung ayam ni. Ikan baung tu semestilah target dia, kita target tu kan. Alright, pancing pun ada lagi kat sini, tak setting ni 2 batang ni bawa ni. Okay, tanpa membuang masa tu, aku setting, kita terus start pancing. Let's go. Okay guys, ni dah setup aku. Batu size 8, batu hidup size 8 dengan pin tu rambut lah, mata kail. Jom kita pakai jantung macam ni je pasang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cun 10 loceng, jangan lupa. Ada lagi satu pancing nak kita set. Aku set dulu pancing lagi satu. Alright, untuk setup yang kedua pakai batu ladung saiz 4. Batu buat rambut Y macam ni. Okay, sama juga umpan, sebab kita ada satu umpan je. Memang sama lah, jantung ayam. Sejuk lagi. Okay, second drop. Bismillahirrahmanirrahim. Tu lah tu, belakang kayu tu lah. Memang situ lah aku nak baling. Okay, loceng jangan dilupa, jangan dilupa. Okay, 2 batang pancing dah dibaling. Tengoklah, kita tunggu sini sekejap. Sebab hari ni aku akan bertukar-tukar pot. Kalau satu pot tu macam kurang ikan, aku akan tukar pergi tempat lain lah, cari ikan baung. Kita tunggu dulu kat sini, kita tengok hasil kat sini macam mana. Okay guys, sekarang aku di spot yang kedua. Macam aku cakap dia, aku akan bergerak ke satu spot. Sebab yang pot yang pertama ni 30 minit ke 40 minit aku tunggu, kurang sambutan. Jadi kita tukar ke pot yang kedua, jangan tunggu lama-lama. Sebab hasil tak ada lagi ni. Harap-harap pot ni adalah rezeki.
Saya ambil macam patin ni. Oh, bawang kamera. Alhamdulillah. Spot yang kedua. Ekor merah. Alhamdulillah. Saya elok ni. Saya boleh tahan ni. Ni dah ikan yang pertama di spot yang kedua. Ekor merah Bawang ekor merah. Jadi juga akhirnya umpan ni. Oh, saya boleh tahan ni. Sedap ni. Pancing dia tu dah makan. Tapi tak adalah besar yang makan. Daripada tadi macam tu je. Daripada spot yang pertama. Baik, tak dekat. Ni dah. Bawang ekor merah. Boleh tahan tak, guys? Umpan boleh lagi. Kita boleh gunakan lagi. Kita tambah umpan baru. Right, kita balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita garikan dia. Tunduklah pancing. Makan banyak kat sini, tapi tak ada yang saiz-saiz macam ni, tak ada lagi yang ambil lagi. Baru seekor je ambil. Ada juga rezeki ni, alhamdulillah. Tambah bawah ni. Kat bawah tu kita tunggu ni. Hai. Kalau korang dengar bunyi loceng ada je makan, sentiasa ada makan, tapi yang besar-besarnya tak lekat-lekat lagi. Nampak? Ada je makan. Tak apa. Tunggu dulu. Di spot yang kedua ni. Alhamdulillah ada rezeki juga kat sini. Seekor dah. Sama ada penambahan ikan ataupun seekor je hari ni. Tak apa. Kita tunggu. Ok, dah 30 minit lah selepas dapat ikan tadi. Masih lagi pancing tutak je loceng. Tak ada yang saiz kosong-kosong. Ok, sekejap lagi aku nak tukar lagi satu spot. Kita jumpa kat sana. Ok guys, spot yang ketiga. Mencari seekor, 2 ekor lagi bawang penambahan untuk dibuat gulai malam ni. Harap-harapnya ada lah kat sini. Di sini ya. Air sekarang memang tengah keruh. Padahal lama tak hujan. Tahulah sebab apa. Susah betul nak cari ikan bawang sekarang ni kat sungai ni. Lepas ni aku kena turun sungai Kintar pula. Kita tengok macam mana di video seterusnya, insyaAllah. Sekarang kita tunggu dulu kat sini. Pancing baru balik dua-dua. Umpan dua-dua baru. Makan satu ada, tapi tak besar. Dia cuci umpannya nak ikan ni. Makin lampam aku rasa.
Keren. Mari sini. Bau merah lagi. Tapi tak saiz. Tak besar. Spot ketiga, ikan yang kedua. Sorry, bawang kuning. Ataupun ya, ikan bawang kuning. Alhamdulillah guys. Ikan baung yang kedua. Ini dia, ikan baung yang kedua. Boleh lah saiz, tak ada besar sangat. Anak baung. Tapi boleh lah. Nak buat apa? Penambahan ikan untuk dibuat gulai malam ni kan. Okey lah. Tak apa, jadi kita gari. Kita gari kejap lagi. Kita pasang dulu umpan. Ini masa. Pancing lagi satu tu. Gila agaknya nak kena. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali. Mana kali? Ocing. Alright. Kita gari. Sebab dia kecil sikit, kita gari jauh sikit lah daripada yang besar. So dia orang bergaduh. Aduh. Tajamnya tondak ni. Pedih tu. Walaupun sikit je luka ni. Pedih ni. Kena sondak dia. Bahaya ikan baung ni. Baik. Gari. Kat bawah ni. 2 ekor. Seekor merah, seekor kuning. Merah tu besar, kuning tu kecil. Berat ni. Bau merah ni. Yes, bau. Okay, yang ketiga. Bawang kuning saiz ni. Baik saiz ni. Boleh tahan. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ui, gemuknya ikan ni. Bawang kuning. Gemuk weh. Gemuk saiz ni. Lama tak dapat saiz macam ni. Memang betul gulai lah malam ni. Hey guys, bawang kuning. Ya kan bawang merah ni. Berat semacam ni. Tarik dia. Ikan yang ketiga, alhamdulillah. Ikan yang tiga, pot yang ketiga. Wah, sedap saya ni. Gemuk. Perut besar. Jangan nak keluar mata ni.
Dalam telan ni. Aduh. Oh, gemuk. Lama tak dapat saiz macam ni. Perut besar. Color cantik kuning. Itu dah ikan yang ketiga. Nampaknya ada 3 gari. Seorang seekor gari di tempat khas. Baik tu saiz ni. Ada. No. Cukup. Seorang seekor gari. Tu kat bawah tu. Menggelupur. Lepaklah berjemaah 3 ekor. Kita tunggu pancing aku dah balik. Jangan tunggu lama-lama. Kita baling terus. Tapi sini kalau lepas ni macam kurang sikit, aku ingat aku nak tukar lagi satu pot kalau sempat. Kalau tidak aku akan stay sini tengok macam mana keadaan. Harap-harapnya sini menjadi lah 4 lagi. Kalau tak ada aku ingat nak pergi lagi satu spot last lah. Lepas tu kita balik lah. Okay guys, ini dah spot yang terakhir aku. Jadi sini lah last stop aku untuk mancing hari ni. Jadi aku tunggu kat sini lah sampai sekarang dah lewat dah petang. Kita tengok berapa lama itu boleh tunggu. Kalau hari dah gelap lagi kita cabut lah. Ciao lah. Baik, kita tengok macam mana dia punya pergi dekat pot ni. Harap-harap sini ada hasil lah. Air sini kering gila. Kalau korang selalu layan video aku, korang tahu lah kawasan-kawasan ni. Pot ni memang aku selalu turun. Tapi tengok naik semua bangkor. Yalah bangkor. Kalau aku panggil bangkor, setengah orang panggil reba. Tak kisahlah. Yang penting dia kayu kat tengah kayu, tengah sungai ni. Tak apa, kita tunggu dulu. Harap-harap sini adalah hasilnya. Penambahan ikan baung. Tak kisahlah ikan apa pun, janji ada penambahan. Kalau tak ada pun tak apa. Masya Allah. Oh lama sangkut. Tak ada ikan ni. Tadi macam dah lekat. Oh ada. Sangkut dia. Tapi tak adalah besar sangat. Okey. Keluar tu. Sangka pula dia. Tak nak pula keluar tu. Naik semua kayu-kayu. Tak ada rezeki lah ni.
keluar lagi. Selalu kalau bagi-bagi tali ni dia keluar. Ikan lagi. Kita rasa lagi dia patuk-patuk. Tak besar lah. Keluar. Yes. Kita tunggu, kita sabar. Sabar. Tu tak ada lah. Saya sangat. Boleh lah. Tukuk-tukuk. Nak bawang merah ni. Jet ski dia. Boleh lah ambil bawang merah ni. Alright. Cakap lah ada. Dia sangkut. Sampai ni. Bawang merah ni bukannya bawang sungai kita, sungai Malaysia. Jadi kita tak payah nak biarkan dia membiak. PC sedap. Last minute Alamak, pergi tepi tu. Bau. Tu dia atas darat. Last minute. Bau kuning. Pelan-pelan. Atas darat pergi. Alright, pergi balik. Alhamdulillah. Habis. Jatuh dalam air. Apa ni? Alamak, sangkut pula. Kucing tu. Jatuh dalam air terus. Aduh, sangkut. Oh, tu dia. Nampak ikan ni. Okay, lepas. Selaik sangkut sikit je. Saiz. Besar. Saiz kilo ni. Alhamdulillah. Allah. Saiz kilo. Okay guys. Pot yang terakhir memang aku tunggu. Saiz kilo. Baung. Besar. Alamak, sangkut. Baik lah. Saiz besar sekilo. Lepas terus. So, alhamdulillah. Sekejap. Baling dulu last umpan. Umpan dah habis lah sebenarnya. Perut ayam dia aku buang lah tu dalam air. Sebab memang aku tak pakai perut ayam. Pakai jantung. Patutnya kena order lagi dengan abang ipar aku ni, Syarin. Baling lah. Last. Memang last umpan. Last drop lah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam lah. Change pula. Pancing ni dah habis umpan ni lama sangat. Okay guys, ni dia ikan baung. Saiz kilo. Sedap ni. Hari ni 3 ekor saiz sedap-sedap. 2 ekor saiz kecil. Itulah dia nama rezeki. Cantik nampak tu. Kuning dia pakai light. Pot yang terakhir.
dekat ni. Strike lagi. Alhamdulillah dekat. Oh, macam ada saiz juga ni. Berat ni. Alamak, umpan dah habis. Dia tengah mahu pula. Umpan memang dah habis. Memang aku dah buang apa tu tadi, perut ayam ni. Sebab aku pakai jantung ke, perut ayam aku tak pakai. Last. Okay, last lah ikan. Ikan bau merah pula tu. Baru baling tu. Itu ambil bau merah. Oh. Hai, umpan dia lagi boleh baling. Tu dia. Bau merah pula guys. Saiz boleh tahan juga. Saiz gulai ni. Oh, cantik merah dia. Berkilat. Merah berkilat. Aku baru nak gari ikan baru dapat ni. Baung dia. Tu dia. Tak ni kau. Lagi baru gari. Sebaik ada umpan lagi ni. Boleh di recycle. Kita semula dan balik. Bukan last drop lah tadi. Umpan habis. Rupanya ada lagi umpan. Paling ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak pokok ni. Okay. Kena kat pokok depan tu. Allah. Kena kat pokok depan tu. Sebaik jatuh ke sungai. Lebih boleh. Kalau tidak sangkut, balik. Jom kita gari dulu ikan. Sementara tu kita tunggu. Meriah ni, meriah. Mereka ni beraya apa. Ramai-ramai bau. Okay, kita gari. Terendam dulu. Tak lama ni. Sekejap lagi balik lah. Alright, aku dah kemas-kemas dah. Pancing semua dah angkat dah. Dah letak kat situ pancing. Tu batang. Okay, jom kita tengok hasil kita hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dah hasil kita hari ni. Sekejap, buka tali jari ni juga. Tak ada blok. Ini dia hasil kita hari ni. Alhamdulillah. Rezeki. Ikan baung semuanya ya. Tak apa lah. Okey. Jom kita kira. Ini kecil. Okey, hari ni baung ekor merah 3 ekor. 1 2 3. Ni yang kecil lah. Di sedana ni besar sikit. Dan baung kuning ni yang paling besar. Ini dalam sekilo ada ni. Sekilo. Aku bajet lah. Tak timbang pun. Ni kuning, kuning, kuning. Nampaknya 3 kuning, 3 merah. Memang cun-cun, sama rata. Alright, terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Aku nak minta maaf kalau ada salah ke, silap ke apa ke kan. Korang jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Haziq Tazuli. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah esok aku turun lagi. Mungkin aku akan turun pagi. Tengok keadaan macam mana. Kalau tak ada apa hal, pagi lah. Jadi video akan keluar bila masa. Korang tekan je lah loceng. Nanti korang dapat notification keluar video aku. Alright. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Lupa pula deh.
Okay, orang semua dah kat. Kita balik. Jangan tunggu lagi, jom kita balik. Kita bergulai malam ni.